Okey, kita kembali lagi ke video part 3. Sekarang ni kita ke part aku terbelit part 3. Video ke part 3. Okey, faham? Part 3. So, kita sambung video tadi. Leader kita suruh jalan dulu. Ada lari tapi yang comel depan kita. Boleh nak comel. Ya kan, boleh. Kan CBR kan. Dia nak F25. Ni MT kita. Wish MT. Tak tahu MT apa pun. So kita relax dulu, santai, sikit-sikit video dulu. Masa ni banyak juga kereta bas-bas, lori-lori ni. Ada baik boleh jalan. Kon, kalau tak sadar ni, lori kita ni. So nasib kena ada kon lah. Lama sikit. Kau cilok gitu Cik Comel. Sabar je lah. Dah bulat. Nak itu fight. Kam. Aku nak tahu CBR aku. Aku senang syak dah dapat. Nak je CBR warna hitam. Weh, ada orang beli dulu. Sepatutnya aku dah dapat warna hitam dah. MT online ke MT apa dah? MT siapa dah? Dah lupa. So kita relax dulu, santai-santai. Right, ni agak jauh sikit lah perjalanan ni kali ni. Okey, kita belok dah. Ada Kimberman kat depan tak silap aku. Kita nak belok ni. Tu dia tengah ambil kita. Ui, peace tu. Abang leader dengan member aku tu. Tami tak best. Ni satu buku merah ni. Yang kedua nak tahu, member depan aku ni tayar dia lekat. So batu-batu kecil kena kat aku tu sakit tu. Macam machine gun siap. Kena tembak gitu. So dengan sukarelanya aku menerima tembakan dia tu. Tayar dia lekat. So dia aku kena lah sebihan batu kecil tu dekat badan aku, dekat helmet aku. Adalah kesanjalan sana. Sabar je lah si Comel. So aku elak daripada dia. So kita elak dulu. Member dah sampai dah. Kita berkumpul dekat tepi jalan. Time macam ni kan, jalan-jalan macam ni kan. Pak saudara kita yang warna biru tu, kadang-kadang dia buat ambush. Tengok bush depan tu dah ada roadblock. Terima kasih. Yang mana ada modify tu, hati-hatilah je. Tahu korang akan dapat surat cinta daripada dia, sesi pengenalan. So itu yang pelik tu. Yang satu yang pelik kan, aku dah dapat lesen. Tak ada pula orang nak tahan aku. Polis-polis yang buat roadblock tu tak ada pula. Time aku tak ada lesen, nak dekat mati, ada je roadblock sana road sini. Yang tu naik bulu roma aku. Okay, kita relax dulu, santai. Hirup udara segar, tak jadi lemas daripada helmet kan. Terlalu lemas kan. Tengok abang Comel lagi, tengok bulat je. F25. Tapi cik ya perut dia ni. Tu dah jatuh tu. Belum jatuh, belum saya tu. Pasal reverse. Sebab motor tu tak ada reverse. So kita relax dulu, santai. Aku penat nak bercakap, bagi aku relax je. Okey, masa ni aku nampak member aku gerak di depan. So aku ikut dia. Kenapa dia gerak dulu? So aku check lah, pergi follow dia, ikut dia belakang. Follow tengok kiri kanan dulu sebelum nak belok. So okey, tengok kiri kanan. Okey, baru kita pucuk ke depan. So kenapa dia orang dia gerak dulu? Member seorang dia tunggu. So kita tengok apa. Mungkin dia nak cek kepastian ke, sama ada jalan ni clear atau tak. Lebih kurang gitu lah. Dia nak tengok jalan. Dia nak pastikan jalan clear. So kita tunggu grup lain akan lalu sini nanti.
okey je dah gerak tu. Dah mula dah zam laju je. Nak belok kanan takut. So kita dengan perlahan berbaca bismillah. So kita gerak dengan santai. Dia nak gerak dah. So kita mulalah perjalanan. Perjalanan gerak. So kita mulalah perjalanan ke Stadium JDT. Dan ni tengok hujung tu, tengok awan. Cuaca dah gelap tu. Dia dah start mendung. Risau pula aku. Wish, Suzuki. Benda naik Suzuki. Apa ni? So kita ride santai. Lihat dulu, tenang. Banyak nampak sampul ni. Kita towing semua. Sampul-sampul. Ni seorang lagi apa hal. Tinggal member ke belakang. So abang kita Suzuki ni. Patutnya from order ni kita tepi sikit lah. Boleh nampak motor sikit. Ni aduh je ke tengah-tengah lah. Nanti aku adjust lah ke tepi sikit. So semua sisi potong memotong. So ada lawan luar sesak sikit. Sisi potong memotong. Time ni nak start hujan lah ni. Dah start hujan ni. Belok tu hati-hati ya. Jangan belok mawak sekat. Nice. Tengok member aku. Dia punya belok tak relax tu. Memang tak relax. Tengok. Kalau boleh ke gaum. Hati-hati lah belok tu. Aku belok ni tak confident dengan tayar aku. Tayar aku tak tukar lagi. Tayar aku dah botak sikit lah. Dia macam kurang keyakinan sikit nak belok tu. Terus jangan salah masuk orang Sebelum kau kita aku. Makin aku faham. So aku buat dulu. Aku mana dah tahu jalan. Aku jadi orang ni penat juga. Sabar je lah. So kita pucuk. Sampai pucuk. Dia pucuk balik. Itu je tu aku pula. Itu je pucuk balik. Memang Terus terusan. So kita menuju ke Stadium JDT. Tapi kita tak masuk dalam tau. Kita tengok bahagian luar je. Okey, kita dah kat refill lah. Tengok selumang motor-motor grup kita tu. So relax lu. Santai lu. Ramai jugalah join kali ni. Yang motor-motor 250, 150. Ada fairing. Kali ni ramai je sebab ada negeri-negeri lain. Bukan negara tau, negeri. Negara tu lain tu putih masuk sekali. So kita belok ke kanan. Ramai. Boleh lah, ramai jugalah. Perjalanan masing-masing. Ni time ni dah hujan lah tu. Jalan raya dah basah dah. So hati-hati lah nak bermotor tu. Takut licin. Santai lu ride tu. Belok. So bagi aku rehat sekejap Penat aku nak bercakap di sini. Kita dah sampai satu part yang jalan sempit. Ada satu jalan je. So agak susah sikit kita nak selit-selit je. Member selangka masuk dorong kawan Arab. Member tak confident lah nak belok ke, nak motong ke. Dia sebab jalan ni satu untuk kita highlight. Kita highlight tu memang untuk tu je. Aku nak selit tepi tu memang kerumput macam motocross aku kat situ. Bye ya.
kita skip ke selanjutnya. Okay, kita menuju ke depan tu Trifid tak silap aku rasa Trifid tu kita nak dekat rasanya ke stadium JDT kita ni. Tak tahulah apa nama stadium tu. Kalau aku rasa macam betul lah kita stadium JDT sebab ada logo JDT kan. Tu kira first time aku jejak kaki ke stadium tau. Aku selalunya tak ada masa je, asyik kerja. So hidup aku penuh kerja. So time ni dah masa aku untuk ride untuk tenangkan diri, relax, race station semua. Bukan station relax station macam station apa-apa ni lah. So kita nak dekat sampai depan tu je ni tau, nak dekat lah tu. Nanti kalau dah sampai beritahu aku tu nampak dah pintu gerbang ke JDT kita dah nampak. Tu dia jumpa dia tadi. So kita lepak-lepak dulu. Tapi aku tak ada video yang bab-bab apa ambil video bab apa nak cakap, video stadium JDT tu. Aku kira skip terus jalan balik. Aduh, aku tak rakam bahagian tu, sorry lah. So aku tak rakam ni aku on the way ke stadium JDT. Habis tu cut, potong, matikan gimbal. Habis tu skip kepada terus balik ke rumah masing-masing. Ni aku tak ambil video tu bahagian stadium JDT lah tu. Aku dapat tengok dari sini dalam video ni yang aku ride stadium. Nice. Tapi ni cuaca gelap je, aku risau dia hujan. Cuaca gelap macam ni 50 lah nak turun ni stadium tepi tu. Nice lah. Sorry lah, video aku tak ambil bab borak-borak santai-santai tu, aku tak ambil. Aku ambil time kita balik, pergi balik tu je. Lepas tu ni aku ambil, tapi aku lupa time tu aku seronok sangat, enjoy. Sorry lah. So kita menuju ke parking. Di parking ni agak luas sikit je. Member tu kasi kaki. Lepas time tu aku cerita yang ke depan ya. Aku dah parking time tu, so kita time tu sesi bergambar, borak-borak. Dalam grup kita tu ada Mak Saleh. Dari mana dah aku lupa dah. Ada Mak Saleh. Speaking kena speaking gila kau. Kena speaking dia tak tahu bahasa Melayu sikit. Tapi adalah sikit-sikit dia tahu. Mak Saleh dia pakai motor apa? Dia macam 200cc tak silap aku. Dia motor dia depan taklah bulat macam mata ikan keli bulat. Dua mata. Kalau lupa nama motor tu nanti korang search. Ada masalah kita borak santai. Begitu ada acik bagi air, minum air. Begitu aku time tu aku nak pergi beli air dekat Subway dekat dalam stadium tu. Ada Subway. Harga pun boleh tahan juga ya. Nasib baik aku bawa lebih sikit duit aku. Kau tidak ngam-ngam. Okay, sekarang kita sesi cari parking. Duduk parking ni comel je kau ni. Bulat. Dua aku tengok lemak dia. Sabar je lah. Kita parking dulu. Nanti aku anjakkan video balik terus. Tapi aku tak ada video lepak-lepak tau. Macam santai-santai rakam-rakam tu tak ada. Ni aku terus skip ke balik terus. Member parking masing-masing. Sebelah aku apa empty. Tak dulu pergi parking dulu. Santai dulu. Sebelah aku CBR 150 ada weather. Ni aku rasa dari negeri lain. Tapi badan tinggi dulu. Aku pindu.
Kalau tinggi macam tu sedap nak 250. Aku naik motor ni pun adalah cecah bumi lagi lah. Okay, time ni aku dah mula tutup kabel. So ni okay, aku dah skip lah. Aku terus balik sebab nak hujan. Dah lepak puas. Ni dah balik lah ni. Sesi balik rumah ni aku terus skip. Tak ada rakam bahagian lepak-lepak, borak-borak dengan putih, pergi subway dekat stadium aku tak ambil. So aku skip. Time ni nak hujan, masing-masing dah gelabah. So pergi balik masing-masing. Pergi balik kembali dia macam ride pergi ke RNR. Seterusnya kita berkumpul dekat sana. Dia tak adalah balik terus, kita berkumpul satu tempat dulu. Leader kita, member aku. So kita menuju ke destinasi terusnya. So kita nak hujan lebat. Time ni hujan lebat. Nanti penghujung video nanti tak adalah hujan lebat. Sekejap je. Dia lalu je, jangan risau. Dia lalu je. Tak adalah lama sampai satu malam Tak ada. Ni sekejap, nasib baik sekejap. Time ni aku nak bawa motor pun takut tau. Tayar licin. Takut tayar licin je. Jalan dah basah. Ni member seorang ni member pasal. Aku lupa tadi. Time aku santai-santai tadi adalah seorang datang ni bawa Ducati. Mus tu Ducati tu. Lawa. Memang lawa Ducati. Ducati ke? Kadang-kadang dia kacau sikit lah. Tapi aku yakin Ducati dia tu. Ni sebelah aku tadi. Tu Ducati dia rakam tu. Dia masih Ducati. Macam mana masih dia? Time ni lebat. Kamera pun tengok dah kena air dah. So parking bawah jabatan. So aku kena juga macam orang ni air. Tak apalah, redo je lah. Time ni baju aku baju kulit. Kali saya jugalah. Tapi ada juga basah certain. Time ni sejuk basah. Menggigil aku tadi. Memang bawah jabatan. Aku je nak macam bawah. Tak boleh lah korang. Kau balik kan? Nak cari tempat duduk tak ada. Ini aku seorang. Time ni taklah lepas sangat. Dia macam hujan biasa-biasa. Buat ada-ada. Macam tu lah. Tak ada lepas sangat. So kita kumpul dulu. Bincang nak kumpul dekat mana seterusnya. So berhenti kat bus stop je. Borak-borak dulu. So aku nak rehat dulu. Penat aku nak bercakap tadi. Okay, bagi aku rehat dulu. Okay, Alhamdulillah. Aku dah kenyang dah. Minum air. Aku nak sambung lagi minum air sebenarnya. Okay, sambung. Bye. Okey, kita dah settle bincang. So kita ada berhenti satu tempat nanti. Kita buat perpisahan kat situ lah. Bagi sedih sekali. Kita buat perpisahan kat situ. So masing-masing akan balik ke negeri masing-masing, balik ke daerah masing-masing. So time ni jalan basah lah. So tak boleh nak buat apa lah. So bawa sesela je masing-masing. Jaga nyawa masing-masing kan. Masing-masing jaga. Betul jaga. So bila hujan-hujan macam ni, bawa slow je. Jangan melabak. Relax je. Beriflah ni tak.
jauh traffic light ni. Di pinggir jalan tu, wish, dah macam cermin, pantul bayang. Basah je jalan. So kena bawa slow-slow je. Bawa slow-slow, jangan bawa laju-laju time hujan. So kita akan pergi ke part seterusnya. Part lebih kurang. Okay, bye.